Gana? Betul juga orang sebut puasa dan juga anak kita pada wali anak kita dia. Dah masalah Kita puasa kan. ya bukan peterah, bertanya peterah sana. Fidyah. Gisalah kata peterah dah. Masalah fidyah. Masalah fidyah. Masalah fidyah tu hanya muka dia wajib atas dianya, dia wajib dimula lagi dah fidyah. Dia tak ada wajib dah dengan siapa ulama kata gugur nak puasa. Mana wajib dimula lagi kau dia tu fidyah. Kata ya pasal datang pada Quran apa dia? Ya Allah Taala kata apa dia ayat sakit dengan cara dengan sakit tu, sakit dengan orang tua. Wallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa tu panjang ulama dok bincang tafsir ayat tu. Kebanyakan kita dah bawanya dia panggil majaz hazah la nafi dia panggil. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Atas orang yang tak kuasa puasa. Ki gapo tak kuasa puasa? Ki sebab tua. Ki sebab sakit yang tidak harap sembuh. Limaradin la yurja bur'uhu. Fidyatun. Kena fidyah. Maknanya wajib fidyah ni mula, tak ada wajib puasa dah. Wajib pakai wajib fidyah atas dia. Wajib atas dia. Wa ala. Atas orang tak kuasa puasa sebab tua, atas orang tu gapo fidyah. Maknanya puasa ada wajib fidyah. Kata bila wajib atas dia, pas kita nak gidak beri, tak lehlah bukan wajib atas kita, melainkan izin daripada dia. Apa? Dia tak pandai izin dah. Tak pandai izin. Tak pandai izin. Lok lala jadi. Tak apa-apa. Kan? Nanyok. Nanyok tu je. Ya hak tu masalah masa dia hidup ni, masa dia hidup. Ya kalau masalah ketika dia sudah mati, dia panggil kata hak tu dia boleh tubik dua. Sama'an huwaliyuh dan boleh juga kata ud'ima'an. Jadi khilaf pada situ. Masalah nawi fidyah, berat fidyah ataupun masalah nak puasa ganti daripadanya oleh wali. Tu lain tu. Ni ada hidup lagi ni. Ada hidup lagi ni. Tak siapa tangguh tak kalau hilal tamyiz dia tak wajib lalu dah. Tak fidyah ni. Iyalah. Kalau tak ada tamyiz dia tak wajib lalu dah. Dia tak wajib dah pasal syarat nak wajib. Kita ngaji di Humbi ni terlupa Humbi dah sana. Lupa Humbi dah. Lupa Humbi. Syarat nak wajib semaya, syarat nak wajib puasa tu syarat dia kena ada akal Islam. Oleh itu tak wajib atas orang kufur dengan makna panjang tarik. Dan syarat yang kedua kena ada akal, yakni murad dengan akal di situ makna tamyiz. Ada pembezaan boleh membezakan. Bila dia hilang akal berarti hilang tamyiz, maka hak wajib dia tak wajib kerana luput syarat wajib. Nampak tu orang gila tak wajib. Nah itu kan. Tapi orang ni dia hilang tamyiz. Dengan sebab dia turun nak habis je. Hilang wajib itu. Itu dia. Dah. Dak ya wajib atas dia hari-hari, wajib atas dia. Pasal cara nak beri hari atas terserah dia lah. Nak-naknya lepas zaman hari tu wajib hari tu. Hak esok dak lagi. Tiba-tiba ada lagi esok masa wajib hari tu pula jumpa. Hipon tu panggil lambat lepas zemoh lah. Sakut dia panggil. Hipon apa? Hipon kau segar. Dia 30 cupak. Dia kata hipon jadi punya banyak lalu aja sebab dia cupak hari. Tak itu kan? Cupak wis lalu. Kau bagi cupak wis lalu. Esok pula tu lagi. Banyak kali kita tak wis lalu dah. Dah jadi hipon dah. Awak tak wajib lagi. Yang jadi pelimun lah. Bahasa lajak tak saya beri pun satu macam. Bahasa murah pula dah nak wis lalu. Tak ada wajib lagi pun nak wis lalu. Kau dulu mu nak nyawa kau nak mati esok Kira hari ni hak wajib tamu ini cupa. Hak esok tak lagi nak nyawa pula lagi esok. Kita tengok dulu. Nak sedekah sunat tak ada apa dah berah banyak. Tu sedekah sunat wajib tak lagi. Nanti tengok cerah esok itu je. Allah, masya-Allah sungguh. Itulah kita ni, dia tak ada berik, tak ada kelah kan tinggi. Satu.
Baik tu kereta tak ada boleh tak ada kelas ke tak faham tak boleh lesen buku tu. Baik tu ke? Tak ada kelas lagi macam. Break tangan ke jijak tak lekat cung nyegi. Allah. Kalau hak penakut berik semua, oleh belakang terkejut semua, pisau merah semua lang selang. Apa yang tak berik selalu? Nak apa ada? Ya macam-macam. Allah masya-Allah. Saya ke masa kita pun tak ada nak buat dah lah. Dah. Masya-Allah. Hak ni soal bila letak nak sakit dengan zakat sikit terah. Masalah zakat terah adakah wajib atau tidak, iaitu seorang sudah akad nikah belum lagi tidur duduk. Mana nikah gantung dululah. Lepas tak ada duduk lagi lah. Ni biasa-biasa dia mau menikah selalu takut lepas raya jadi takut kapit dua tebah lah ramaknya. Allah, apa tu jebuk nikah di sini puasa baru ni tu. Kadang-kadang dah boleh puasa pun menikah. Magano tak lepas puasa, tak leh memang tak kapit tebah. Menikah, pas menikah tak ada duduk lagi, mungkin nanti nak luar nu lagi. Tak kedai kan kamar dia si perempuan tu nya lari daripada rumah. Ada buku gapo tahu lah tu. Buku telefon maknanya. Itu ke. Adakah wajib zakat terah di atas suami? Kalau tengok tak adil Tuhan tu berat nanti. Tapi Tuhan ni adil. Dia nak wajib bukan kata bah aku terima ke nikahnya. Haudi bukan gitu. Dia ada syarat pula. Agama ni lenik. Syarat apa? Syarat kena tamkin serah dirinya kepada suami. Barulah wajib nak bekah apa wajib serah diri. Hingga nak buat nom lagi dia mana tu nak ambil hari. Dia balik nak menikah nak pelatunnya ambil hari dia cerah dah kira hari. Maka gum harahlah tak ada cara dah. Masya-Allah sungguh sia ni gak. Tu ya lah tu. Jadi apabila tak ada tamkin lagi diri kepada suami, apa tak ada wajib lagi nafkah, tak ada wajib apa lagi. Apa tu? Fitrah pun tak ada wajib apa lagi. Ini atas mazhab kita Syafi'i yang mengatakan fitrah isteri bila cukup syarat wajib atas suami. Itu wajib atas suami selalu kau wajib atas isteri pas pindah pergi ke suaminya. Khilaf sedikit. Tapi kalau mazhab Hanafi dia panggil tak wajib atas suami. Wajib atas isteri. Pasal suami duk kira nafkah dah, tanggung tu dah. Duk tengok seredah hari-hari hak nu lagi dia banyak kerja. Hanafi duk situ. Walau bagaimanapun masalah ni tak ada wajib apa ni. Bebel lagi dia lari ni dia akor pada. Tak ada nak tamping dia akor dulu. Dah itu kan. Itulah ni ringkas ceritanya masa kita pun senak. Lepas tu bagaimana apa dia ni minggu depan. Ada apa lagi dah? Boleh. Jadi Pak Muzahak. Dengan tiga kali 22 pada. Jayalah masalah kita dum syekti dah itu tak cerita. Inilah orang dia sebut Pak Mazhab. Tinggal orang dia kata 73 firqah puak lah. Hak mana lah. Tu dia dah. Itulah masalahnya kita ni. Kerana kita tak cerah banyak perkara dah itu kan. Ya begini hak dok kecek 70 firqah hak nu sakut paut dengan usulul aqaid. Dok sakut paut dengan akidah pegangnya mengenai usul asal dalam agama. Seperti dalam usul asal kita pegang Tuhan ada. Kita pegang Tuhan sedia. Kita pegang Tuhan kekal dengan dalil lebih kurang ijmali. Orang panah hurai tafsili itu macam-macam lah tu. Lepas tu bila di situ dia mari selisih. Mari perselisihan, dia ada perselisihan. Allah itu bersalah bagi sekalian makhluk. Ada pula orang yang berpegang kata Tuhan serupa dengan makhluk. Tu dia panggil buku-buku akidah. Buku akidah. Tuhan serupa dengan makhluk. Lah mana serupa dengan makhluk? Berjisim, bertubuh badan. Ada pergi belah tu. Dia panggil tubik nama tu gulungnya tu dia letak nama firqah mujassimah. Karena pegangnya dia Tuhan itu berjisim.
Lepas tu dia balik ni nak hukum apa nak hukum tu, ayah paling kata duduk tangan mubtadi'ah. Ni paling golongan yang terkeluar daripada hak Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, malaikat satu golongan. Keluarlah bukan jalannya dia. Ma ana alaihi wa ashabi tu. Jalannya hak bagi yang aku atasnya dan bagi hak sahabat aku atasnya. Hak tu bukanlah tu kata tu. Kata hak bertubuh badan. Siapa sanggup mengatakan mempunyai matanya, jarinya, tangannya, mujassimah. Hingga setengah-setengah kepercayaan firqah tu siapa dia lukis gambar Tuhan, duk ikut dunia dah dekat. Atlas. Dia bina atas sesat dia tu. Heret. Gila. Dia nak ayat tu sesat orang tu kegelinciran daripada jalan sunnah, terkadang sesat dekat sini situ, sesat lepas sikit je. Terkadang sesak jauh. Ada. Terkadang sesak jauh dia tu turun dalam lubuk dia dalam. Ada. Ana ayat tu sesak saja ada jauh pula dah. Terkadang sesak dia tu siapa ke kufur. Na'udzubillah min zalim. Dia belum tentu lagi sesak, jangan kata sesak tu kufur lalu. Ya banyak lagi tu. Hujung jalan banyak lagi dah. Tu buat banding ni. Dia panggil mujassimah di antaranya. Musyabbihah, i'tiqad Tuhan serupa dengan makhluk. Tu dia. Tuhan mempunyai jihad. Tuhan mempunyai tepat. Dia panggil mubtadi'ah. Dialah tu. Dia panggil jihawiyah, hasyawiyah. Sebab dia pegang dengan zuhir-zuhir ayat mutasyabihah. Nanti dia panggil hak tu baru bersabing dengan buku akidah tu, bersabing dengan pegang ni. Ada pun kita nak kejak kata kita ni dia bawa salah satu daripada mazhab apa? Mana mazhab apa dia? Mazhab hak tertuanya mazhab Hanafi. Lepas tu kedia pada tu mazhab Maliki. Kedia pada tu Syafi'i, kedia pada tu Hanbali. Hak ni hak kita kenal dan kekal bawa ke tu siapa panggil. Dan orang serung tu, pangkat tu ramai lagi tapi kehilangan, tak terkenal, apalagi di kita orang awam. Walah ada lagi mazhab Imam Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Daud Zahiri. Banyak lagi orang rum tu, mazhab apa nama Abu Ishaq Rahawai. Banyak lagi orang rum tu tapi tak terkenal. Kenapa? Mungkinlah masa dia ni tak ada. Dia panggil peninggalan turas bagi orang pak ni. Orang pak ni dia ada murid dia, ashab dia dah bawa mengarai apa gitu gini dok syarah siapa turun jadikan rantai silsilah susul dan turun. Ada silsilah. Mazhab tu orang nak menimu amanah gapo orang nak kepada silsilah tu. Rantai yang mu ambil dari mana? Silsilah dia mudawa aman zikir ni wirid ni mu ambil dari siapa? Timur segini dia ni ambil daripada siapa, dia ada silah. Lepas tu cekat dia ambil guru, lepas tu nak tahu lagi silsilah ni hanya tanda. Guru dia ambil daripada guru nama syekh ni, nama syekh tu siapa Nabi. Dipanggil silsilah rantaian dia. Begitu juga kita mengaji ni. Kita dah mengaji kitab. Kita dah mengaji kitab ni. Mengaji kitab ni kitab siapa dia, karangnya muallif dia, sekian orangnya. Dia ni buat kitab memang dia ikhtisar daripada macam kitab dia ni. Dia ni dia apa? Yang kita dia sarah tak kitab dia ni. Yang ni sarah-sarah disut di Imam Syafi'i. Ada silsilah dia. Itu. Kalau kita hak mazhab ni, hak ni dari segi fiqh dalam porok. Seperti nak kecek dalam bab semaya. Setelah i'tiqad kita, semaya adalah wajib fardu. Hak tu i'tiqad, tu akidah. Tak ada khilaf. Siapa i'tiqad kata semaya 5 waktu tu tidak wajib, tidak fardu atas orang Islam dia cukup syarat, maka tu dia kufur dah tu. Keluar daripada Islam dah dah. Kalau itu i'tiqad ada berlaku dah. Semaya tu wajib, puasa Ramadan bagi orang cukup syarat tu wajib, fardu pada rukun Islam dia panggil kan. I'tiqad kena dah, tak apa dah. Mari soalnya bila nak puasa, lagu mana cara-cara puasa, kaifiat puasa. Witi dia. Bila nak semaya, bagaimana cara-cara semaya? Di sini khilaf. Khilaf tu khilaf apa tu? Hati apa yang khilaf di antara mazhab fuqaha. Bukan sampai yang hukum akidah dah tu. Lepas tu selisih dah lah. Bila nak semaya dalam mazhab Syafi'i dia garis.
Nak panggil semaya tu ialah mula baca-bacaan tertentu, perbuatan tertentu yang dimulaikan dengan takbir. Apakah takbir? Kita mengaji lewat lagi tak? Apakah takbir? Tak dapat tidak dikhaskan dengan lafaz Allahu dan Akbar. Nak tu. Boleh ke tak kalau kita tukar daripada dua kalimah tu ambil kalimah lain disalib? Tak boleh. Tu wiji takbir. Perkataan takbir kena Allahu Akbar. Kalau kita tukar akbar dibentuk sirap lain, madah tu lah, tukar kabir, tak boleh. Walah makna tu lah. Allahu kabir. Tak sah, takbir tu tak sah. No akbar. Kalau lagi masuk ada tak apa. Allahul akbar. Ini sagi boleh tak ada apa lagi. Kalau diselit jelas tu tak apa lagi. Allahul jalilu akbar. Hak tempat wak kira betul Allah akbar. Hak selit patah dua tak apa lagi. Allahul jalil al-azim akbar. Hak tempat kira Allah akbar tu. Kalau Allahul jalil tak boleh akbar, tak ada lah. Tapi kalau di dalam mazhab Abu Hanifah, tiap-tiap lafaz mengagungkan Tuhan, tak ada apa. Allah kabir, jadi Ar-Rahman akbar, jadi pasal Ar-Rahman nama Tuhan. Tuhan sahaja Nabi tu. Semua akidah cuba je. Juga tak ada belan ni, duduk bab fiqh. Tu ibarat kata nak misalah no. Firqah dengan mazhab ni. Misalnya pohon kayu sepohon je. Pak mazhab ni pohon kayu besar sepohon, ni sedahan. Ni sedahan. Ni sedahan, ni sedahan. Kalau pak tapai gak dahan jatuh, so dahan naik, so dahan hulu, dahan hilang. Tu ibarat pohon so ya. Nama tu. Kata orang mai menang dahan ni pun tak ada apa. Orang pergi menang dahan ni pun tak ada apa. Adapun hak kata akidah ia bukan pohon dahan dak, pohon lain. Ni pohon ni, nu pohon nu, nu pohon nu, nu pohon nu. Pohon so perdu situ. Hak pohon ni perdu sini. Lain-lain. Etika ahli-sunnah, Tuhan bersalahan bagi sekalian makhluk, lazim daripadanya tak jiring, tak tepat, tak berjihad, tak apa tu. Padahal pergi berjihad tepat, perdulan. Pergi lupa. Akidah ahli-sunnah juga pegangnya syurga dan neraka sudah pun ada. Setengah pada akidah Mu'tazilah, syurga dan neraka lagi akan ada, sekarang belum ada. Tu pegangi. Akidah ahli-sunnah, orang mati di atas dosa besar, lain pada dosa syirik dan kufur, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Taala. Allah kalau nak apa, Allah Taala tak nak apa, nyesok mengikut keadilan dia. Setengah akidah orang khawarij, orang kerja dosa besar, tangan agama. Tak lupa akidah ahli-sunnah. Tu buku pegangi. Banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Adapun semua memang saya suka ya. Hanafi suka okey. Malaikat mai khilaf juga di furu'il aqaid. Apa furu'il aqaid? Seperti kita kata sifat ma'ani, hak wajib tafsir berapa? Satu kawan kata 7. Satu kawan kata 28. Itu sama ahli sunnah jamaah belaka. Mana 8 masuk mana lagi? Sifat takwin. Qudrah iradah takwin. Sama pasal apa nama ni? Iradah ilmu hayat sama pasal kalau lapis kan dengan takwin. Hak ni kata, hak dia mau kata takwin ibarat daripada takluk qudrat dah, tak payah hilang lah. Hak kata dah nama satu sifat dia khilaf tu tak ada apa. Itu furu'un aqaid. Aqaid juga tapi furu', bukan usul. Nak nafi kata semua sifat Tuhan bukan alih. Nafi sifat takwin bukan gapo. Bukan sifat Tuhan tak alih atau bukan itu. Bukan sifat yakni bukan sifat hanya kata ada di Tuhan itu bukan. Tak apa tu. Dia panggil nafi subuh. Nafi dia kata nafi sifat takwin dalam arti kata bukan sifat ma'ani, bukan masalah sifat yang bahasa ada dak kali. Hanya amru itibari ibarat daripada ta'alluq qudrah. Dia panggil furu' tu. Ialah apa? Jangan ada sama tu sifat Tuhan bukan sifat Tuhan. Tu salah.
Adapun sama tu sifat Tuhan, tapi sifat bahasa ada ke sifat bahasa dia ada khilaf pula situ. Dia ada khilaf pula situ. Di kalangan sama golongan, tetapi ahli sunnah isbat kata sifat yang ada. Ada. Allah habibullah hasil daripada pengajian yang banyak. Ya kita dah kata tak pedah mengaji banyak tu nampaklah ciri-cirinya. Berat tak beratnya bila timbul kelai kabut, tahulah berat. Tak timbul kelai kabut tak apalah, rasa kau mengaji tak ada lah anu. Kadang-kadang kata mengaji saja. Apa tak mengaji saja? Itu ke? Dia amal punya semula pula pakai diri mengaji amal dah. Sebab apa makna amal? Kerja tak kerja, nak mengaji tak kena turun ke kong jalan. Apa jalan tak kerja kaki? Buka kitab, buka kenal tak kerja mata. Ambil kalam nulis tak kerja tangan. Dia ngaji tu besar dah kerjanya. Pas nak kerja bina tak tahu tak apa, wajib maya. Maya piano, piatu. Piano apa piano? Maya. Pas tahu amal awak ni. Hak sunnah. Berasa rajin buat sunnah. Buat atau saya buat apa? Pas buat susuk cara dia. Lagi doyak demo atau kaya ahli sunnah. Jadi kecap tu makan ku. Banyak kecap satu. Ngaji tahu amal. Pas kalau gas maya dia doyak demo. Apa dah tu? Kalau ada puasa nak kita ajak kalau puasa ini dia mesti baru jalan itu. Tak gamoh. Tu apa rusak lah kau dengan jalan tak sedar. Banyak kelimah tu dah sebut ini ngaji saja tahu amal. Pada masa tak ngaji langsung, tak ada apa. Tak apa pula dah itu kan. Tak ada arah. Jadi menih kelimah tu dipakai sangat. Ini jadi satu bala yang bagi kita dah tak sedar. Jadi nak ayat tu mazhab Pak tadi itu dah kecek dari segi porok fiqh. Dah kecek dari segi fiqh. Apa pula cara kata ni nak masuk dia dengan takbir. Kilah dah cara takbir. Dah kita kan. Apa dia pula dari segi salat. Kilah pula dah. Kalau kita ni nak disudah dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Apa salam? Assalamualaikum. Apa dia ada syarat pula dah tu? Syarat dia pula dah. Hanafi tak ada kena salam apa. Kecek pun tak apa dah. Baca. Gih. Tapi kena niat tu wajib je tu. Niat huruf, niat keluar daripada semaya. Supaya niat masuk tadi, kata niat keluar kata. Semaya. Gih. Boleh kita nak apa dah. Pakak bagi ke berat kita weh. Kita kena kita. Woi, mula mula je buat tak tahu. Apa? Dia keluar daripada semaya tak ada kena dengan salat. Kerja perkara yang menunjuk tak batas semaya, tapi dengan kena wajib niat keluar daripada semaya. Kita sunatnya niat keluar. Tak kan dia kata sunat niat keluar daripada semaya, tapi syarat kena diserta dengan salam. Kalau lepas dulu siap batal. Betul kata? Kenapa? Niat keluar atau Hanafi niat keluar wajib. Kata niat keluar dia batal tu yang tak salah. Abang tu akan kecek-kecek gigi lalu atau bangun kong ni. Sampai kadang-kadang kita tengok orang Hanafi, orang versi Hanafi semaya dah tak ada salah bangun dia pula. Lah, salah dia lah. Nama dah tu. Abang kalau pergi Mekah boleh ilmu banyak. Kita tengok macam-macam. Tengok macam-macam tu, weh kan ni jangan weh nak tanya orang mana ada. Lah nak ada dah macam. Boleh ilmu so. Tu dia. Kalau gitu setengah mazhab selawat ke apa tak ada rukun sekali kira wajib je. Paya wajib tak mesti rukun, terkadang wajib kalau tersengaja tinggal berdosa. Maya sah. Betul kata banyak kalau tu nak turut gila mazhab ni dah. Kita orang tak pandai buahnya dah. Sebab itulah jangan digaul. Balik kita orang mengaji banyak mazhab pun jangan gaul. Royak we jadi ani mazhab Hanafi belah ni. Ni mana akan royak gitu. Dah itu tengok buku niat pula dah. Kita mengaji mazhab Syafi'i, setengah pada rukunnya ialah niat. Apabila rukun mesti wajib kena menyertai dengan awal. Awal dia apa? Takbir Allahu Akbar. Sebab tu niat kena disertai dengan awal dengan takbir. Kalau itu ada hati dah selitah bila dak mari nak semaya, hak tu bukan niat jadi maksud kepada syarat. Jadi orang panggil azam dia baru. Batu mazhab Syafi'i tak ada. Ada pun jumlah hak lain pada Syafi'i memada dah kerana niat dikira syarat. Bukan rukun. Tapi wajib tak niat tak sah semaya.
Tapi niat masalah buat syarat. Bila syarat ditaqaddum atas masyru'. Sahabat senang main kong-kong. Allahu akbar. Tak dengar senang. Dia kata paling kebir dah. Hanya mari je main nak semaya dah bukan nak pergi mana. Dia mari nak semaya turun di rumah lagi. Nak pergi semaya. Orang tanya kerja mana nak pergi maya, ada maya gini. Nak pergi maya tak ada maya lagi. Nak bawa dak nak qomah dah kalau bahasa jemaah. Lepas tu hati dah bulat gitu dah. Masa mari pak nak Allahu akbar ni hak terkebir. Hak niat siap dah. Tapi mazhab Syafi'i siap dah tu hak tu panggil azan. Yang nak panggil niat kena wisrata. Pasal apa? Pasal dia rukun dia juzuk semaya. Tu kalau duk mari tu bukan duk maya lagi. Semua tu ada alasan belaka. Pas kita nak tidak kata gini tak boleh. Mu duk niat pesen dah ada terkebir lagi kan? Damai dulu. No dak ajak hidup. Tu bukan ngacar gitu. Ngari orang pesen tu ajak lagu tu. Ya kena mazhab Syafi'i gini. Dah ajak kita bawa jadi ilmu ni mung tak maju lagi. Jadi maju tak maju lagu mana maksud tu? Ada yang kata lagu tu, mundur wah dulu lagi ada. Orang maju lah kau dah ni. Selera habis dah. Apa dah tu? Mana maksud tu? Buat jadi kawan ni pepeling habis. Itu dia. Kali gitu, hak dunia ketika muqaranah ni tak ada siapa kata tak sah pun. Siapa nak mari semaya dia niat dah. Turun tangan mai rumah nak pergi semaya. Hati duk bulat nak semaya dah. Bawa mari Allahu akbar duk ingat berada tu. Tak ada siapa kata tak sah. Ada apa kalau hak niat belum mari terkepil Allah tak ada niat, syariat kata tak sah hanya mu. Jadi ada khilaf lagi dia panggil. Nama dah tu. Sampai tu mazhab Hanafi walaupun kita kata dia tak ada wajibnya situ, istihdah tu wajib dah. Sila belum dah. Sila tu. Allah. Jadi nak ayat kata berat remeh cuma gila tu supa ya. Artinya sepohong kayu yang besar begitu renenya dahannya lebat, rene cukupnya begitu naungnya, ikut reduk bawah naungnya mana pun boleh berteduh belakang. Tapi syarat nak dan berhenti. Nampak dah tu. Sebab tu dia tak jadi perkelahian. Ada kelahi tak faham lah tu. Tu dia dah. Sebab dia orang pandang malah dia boleh berjemaah belakang orang nak orang ni tapi syarat dia boleh pandang. Tu dia masalah. Bapak temu tu juga. Hak kita ni mai dak ayat ni belaka. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka temulah kamu sa'id. Sa'id tafsir kan. Dalam mazhab Syafi'i kita turabun lahu ubat. Naknya tanah yang ada debu. Setengahnya tafsir mana tanah. Setengah tafsir bumi. Kalau gitu mazhab kita Syafi'i ke atas semen ni tak boleh nak temu ni. Debu dah tak ada leh. Ya benar, tanahnya punya debu. Kalau tanah tak berdebu macam tanah pasir kasar ke duk gaul semen tak leh, tak ada debu. Dia kena debu. Lepas tu syarat sa'idan thayyibah, thayyibah mana suci. Jangan campur sama ke apa. Kalau itu setengah mazhab lain tafsir bumi. Bumi tak ada apa, tak batu, tak ni ni bang. Ini dia kat batu bag kan? Bang. Tu dia tu. Bahkan setengah dia kira kata lah. Dia kira kata bagi dia berhubung dengan berapa. Tengok tu. Jadi tafsir dia tersilap. Jadi masuk panggil mazhab. Sebab kita nak pandai so tak ada apa. Ya senang lah. Sebab agama ni katakan mudah. Tapi nak tahu jalannya dia. Tak tahu jalannya dia lebih payah pada apa lagi. Nak buat benda kecil nak buat tak boleh. Tengok. Kita dah biasa semaya. Ambil wuduk semua. Tapi buah hari tu sakit. Tak semaya. Walhasil lebih mudah pada wuduk lagi. Tapi dah tak biasa. Pasal lagi tak kenal lalu walapak sapu sini mudah pada wuduk lagi ya kira tapi dah tak biasa lagi. Nama dah tu. Bo tak boleh ambil wuduk akan potong terik tak maya tu senang lagi ya kira tu. Itulah masya-Allah tu. Pas ada kena gibak lain banyak lagi. Dah ada itu kan. Itulah nak ya dah. Itulah dalam mazhab dalam akidah yang satu yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah berlainan dari segi furu' fiqh, furu' syariat. Dah.